Penyampai radio yang memang ramai kenal, Johan atau nama sebenarnya Mohad Yazid Lim Muhammad Aziz, baru-baru ini buka cerita tentang cara dia didik anak-anak. Bila dengar, memang boleh rasa ketegasan seorang ayah yang betul-betul mahu anak faham erti hormat dan tanggungjawab. Dalam satu temu bual program Nona, Johan cakap dia mungkin nampak garang, tapi semuanya bersebab. Bagi dia, paling utama anak-anak kena hormat ibu mereka, Ozlin Wati. Katanya, kalau dia sendiri panggil anak tak menyahut, dia boleh lagi bertolak ansur. Tapi kalau si ibu yang panggil dan anak buat tak tahu, memang dia tak boleh diam. Johan tekankan satu perkara yang sangat menyentuh hati. Seorang ibu mengandung 9 bulan, bertarung nyawa masa melahirkan. Jadi, bila seorang ibu minta tolong, takkan anak boleh buat tak dengar. Bagi dia, hormat pada ibu bukan perkara kecil. Itu asas dalam keluarga. Bapa kepada 6 orang cahaya mata itu juga berterus terang. Dia tak manjakan anak dengan kemewahan. Dia dan Ozlin lebih utamakan pendidikan, ilmu dan agama. 3 perkara itulah yang dianggap bekalan paling besar untuk masa depan anak-anak. Harta boleh habis, tapi ilmu takkan hilang. Johan juga pernah pesan, kalau orang cakap mereka anak orang kaya, jangan cepat bangga. Sebab hakikatnya, yang kaya itu ayah mereka, bukan diri mereka sendiri. Kalau mahu hidup selesa, kena usaha sendiri. Kena bina kejayaan dengan tangan dan keringat sendiri. Malah, dia sendiri pernah jelaskan, segala penat lelah yang dia kumpul selama ini lebih kepada tanggungjawab terhadap isteri. Dia bekerja keras untuk memastikan keluarga cukup makan, cukup pakai, cukup segala keperluan sekarang. Soal warisan, itu bukan fokus utama. Anak-anak tetap perlu berdikari. Dalam nada yang lebih mendalam, Johan sentuh soal kasih sayang. Katanya, kalau kita mahu Allah sayang kita, kita ikut cara Allah. Begitu juga dalam mendidik anak. Kalau mahu anak hormat dan sayang ibu bapa, ada prinsip yang perlu ditegakkan. Bukan ikut kemahuan anak semata-mata. Cara Johan mungkin nampak tegas, mungkin ada yang setuju dan mungkin ada yang kurang bersetuju. Tapi satu yang jelas, dia mahu anak-anaknya membesar dengan nilai hormat, disiplin dan rasa tanggungjawab yang kuat. Apa pendapat awak tentang cara didikan seperti ini? Tegas itu perlu atau cukup sekadar lembut dan berbincang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi